1000 HRD tu, Mat. Saya cari condition cantiknya. Tapi dalam sebulan, income saya boleh dapat sampai 2,500 hasil daripada HRD tu lah. Tapi kalau saya bawa CVFE saya yang lama tu, Mat, saya nak pergi berniaga pun malas. Saya bayar 1,500. Return, saya dapat berapa je? Faham tak? Faham tak? So, saya harap tuan-tuan puan faham lah. Hasil kesinambungan daripada video ni kan, hasil kesimpulan daripada video ni, saya tetap tak menolak apa-apa alasan yang kreator tu memang bermasalah. Sebab tu saya dah pesan dekat awal-awal video tadi ataupun tengah-tengah video tadi, panggil, komen, check. Hilangkan keraguan. Lepas tu paling senang kalau nak tahu sama ada kreator ni generally banyak problem, banyak isu ataupun banyak menelan kos yang tidak sepatutnya, pergi dekat Facebook, cari grup community, tanya dengan existing owners ataupun real owners yang ada dalam grup tu. Kau nak beli Civic, kau pergi tanya dengan owner Myvi. Apa kejadahannya ini semua? Faham tak? Faham tak? So, terima kasih kalau anda tengok video ni setakat ni. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau siapa yang belum subscribe, tekan button